Hey, what's up guys? Hari ni kita nak menganyam ketupat dan mencipta kad ucapan hari raya yang paling kreatif. Okay, murid akan dibekalkan 2 keping kad. Okay, yang pertama ada tapak anyaman, iaitu dibagi pada A, B dan C. Okay, mula-mula kita ambil kertas bahagian A, gunting. Kita lipat 2. Okay, lipat bagi sama macam tu. Lepas tu kita gunting. Gunting ikut garis putus-putus saja, nah, jangan lebih. Garis putus-putus saja. Ulang suara garis putus-putus sahaja. Gunting gunting sampai habis garis putus-putus tu. Okey. Hati-hati guna gunting, jangan sampai gunting jari nanti tak raya kita. Okey, sampai teratur Okey, lepas tu tengok kejadian ni macam ni bahagian A saja ni. Okey. Okey, kita tak tepi Okey, lepas tu kita ambil bahagian B dan C, kita gunting garisan putus-putus sampai habis. Sampai habis gunting sampai habis. Okey, lepas tu sekarang kita pergi pada proses mengayam ketupat. Kita ambil daun kelapa tu, daun nyok, kita masuk buat selang-seli macam ni Kita nak mengayam. Okey, tahun 3 dah belajar anyaman kan? Okey, sekarang ni tiba masanya awak mengayam ketupat ni, nak raya dah ni, tolong mak buat ketupat pula. Okay, kita mengayam macam dalam video ni, selang-seli masuk lagu tu. Okey, tengok Okey, lepas tu kita susun. Buat sampai habis daun kelapa tu. Buat sampai habis. Jadi lagu ni dah. Okey, bagi kemas-kemas, kita rapat dengan ujung daun tu, kita letak gam. Guna gam stick nak bagi kemas. Kalau guna gam cair tu meleleh nanti. Okey, rapatkan kat dalam pun buat sama. Buat semua seluruh ketupat ujung-ujung tu kita tutup. Okey, tak tepi kita ambil pula kad satu lagi ni, kita gunting. Gunting yang sebelah kanan tu. Ni dipanggil beras nak buat ketupat. Okey, kita lipat beras ni. Jadi lagu tu ikut garisan lipat tu. Lepas tu kita gam kat ujung-ujung tepi tu. Okey, letak tepi beras tadi. Kita rebus dulu beras tu. Sekarang ni kita fokus, kita nak buat ekor ketupat. Okey, ambil bahagian daun kelapa yang panjang bahagian B tu, yang 2 tu kita gulung macam ni Gulung dengan pensel, boleh ngepen, boleh gulung jadi comel macam tu Okey, gulung 2 tu kita gulung sampai habis. Lepas tu tarik pensel tu pelan-pelan. Kita tarik. Jadi comel jadi gitu. Dah kerinting ekor ketupat. Okey, lepas dah jadi gulung macam tu, kita ambil gam. Kita gam kat atas tu. Kita pun lekatkan dekat ketupat kita ayam tadi tu. Letak kat ujung bawah dia tu. Selit celah tu. Kita tampal kat situ. Okey, kita pun tutup lah. Nak tutup ketupat tu, ambil balik beras kita rebus itu, masuk kat dalam tu. Kita tutup tepi-tepi tu dengan gam. Okey, letak tepi ketupat. Yang ni penting. Kita hias jadi cantik. Kad ucapan, buat ucapan kreatif. Letak atas kertas warna. Baru kita gunting dan tampal atas kad kat belakang tu. Okey, dah tampal. Kita ambil yang sebelah tu kan. Ada yang jauh-jauh tu kita potong 2 bahagian. Ambil 2 saja. Okey, lepas tu sebelum tu kita tebuk kat kita yang dah siap buat ucapan kreatif tu. Tebuk atas dengan bawah tu. Okey, lepas tu kita ambil yang jalur tadi tu. Kita masuk dalam lubang yang kita tebuk tu. Buat macam ni.
Tara, dah jadi dah ketupat dengan kad raya. Okey, jangan lupa tulis nama, tulis kelas, lepas tu kumpul, hantar kat cikgu seni masing-masing. Hias yang cantik kad, buat ucapan kreatif, bagi kemas kad dengan ketupat. Kami bagi hadiah atau pentas nanti lepas raya. Selamat Hari Raya.